Apa akan berlaku kalau sebiji meteorit, ya batu angkasa tiba-tiba menghentam bumi? Adakah kita akan meletup jadi debu? Mari kita lihat. Pertama sekali, mari kita faham maksud meteor. Meteor ialah batu angkasa yang terbakar dalam atmosfera bumi. Kalau ia tak hancur dan berjaya sampai ke tanah, ia dipanggil meteorit. Dan batu-batu angkasa ni datang dalam pelbagai saiz. Saiz butir pasir, saiz kereta, saiz sebesar Gunung Everest. Kita bayangkan senario paling gila, sebiji asteroid selebar 10 kilometer. Lebih kurang sama besar dengan yang menghapuskan dinosaur dahulu. Kalau asteroid 10 kilometer menghentam bumi, ia akan menghentam pada kelajuan 20 hingga 30 kilometer sesaat. Itu 50 kali lebih laju daripada peluru. Tenaga yang dibebaskan lebih kurang 100 juta megaton TNT bersamaan dengan 1 bilion bom nuklear. Ya, bilion bukan juta. Akibatnya, kawah seluas 100 kilometer, gelombang kejutan yang meranapkan hutan beribu kilometer jauhnya, bola api yang membakar apa sahaja dalam pandangan, dan serpihan global impactnya akan terkeluarnya lava. Tapi tunggu, itu baru permulaan. Masalah sebenar bukan letupan itu. Masalah datang selepasnya. Debu dan abu naik ke atmosfera, menghalang cahaya matahari. Suhu dunia menurun, tumbuhan mati, rantai makanan runtuh. Boleh tak kita hentikan meteorit? Jawapannya, ya, mungkin atau tak. NASA dah pun cuba. Pada tahun 2022, mereka langgar sebuah kapal angkasa ke asteroid untuk tengok sama ada laluan asteroid boleh diubah. Dan ia berjaya, tapi sedikit sahaja beralih. Okey, macam mana kalau meteorit tu jatuh ke dalam laut? Sebab 70% bumi ni air, kan? Berita buruk, itu tak banyak membantu. Sebaliknya kawah, kita dapat percikan mega dan tsunami gergasi ke semua arah. Gelombang lebih 100 meter tinggi boleh merentasi lautan. Tempat anda, habis. Yang lebih dahsyat, wap air yang terhasil akan naik ke atmosfera dan burukkan lagi iklim dunia. Api, air, kegelapan. Yang bestnya, anda tak perlu pergi kerja lagi. Terima kasih kerana menonton. Nak lebih banyak jawapan saintifik kepada soalan pelik, tekan subscribe dan tinggalkan soalan apa jadi kalau anda di ruangan komen ni. Jumpa lagi.